Assalamualaikum. Hari ni kita plan nak pancing dengan casting. Apa ni, kita casting ikan bulan. Lepas tu kita nak pancing ikan belacak. Ikan belacak kita guna umpan udang lah. Dengan mata untuk ikan belacak tu kita gunakan mata casting. Okey, kita jangan buang masa. Sekarang air surut. Okey, jom kita pergi mancing. Ni kali dapat tarakas ikan. Lucut pula dah. Yang inilah lubang apa ni? Lubang ikan tembakul lah. Ikan belacak tu, lubang dia. Dia duduk dalam tu. Tu dekat sana satu. Dia macam lopak tu. Tengok dia masuk dalam lubang tu, belacak tu. Dia orang masuk lah dalam tu. Sarang dia tu, lubang dia. Situlah dia berkumpul. Ini dia satu lagi. Ni. Tengok dia mandi-mandi kat situ. Berkubang dia dalam lubang tu. Tengok. Itu dia tengah berkubang lah dalam lubang tu. Tengok dia keluar-keluar. Dapat seekor ikan. Ini ikan belacak.
Hmm. Dapat. Sudah 3 ekor. Dapat lah lagi seekor. Oh Allah. Belacak pun boleh lucut. Tengok kera punya penangan. Habis rokok pun dah habis daripada. Hui. Ini kita dapat tadi 3 ekor. Kira seekor kita nak makan lah. Masak lah. Oh, dia punya sirip ni ha. Kena sembelih. Tapi tak boleh nak tunjuk lah kerak ni. Nanti korang dalam YouTube nanti mengerikan ha. Udah siang nanti baru kita tu ha. Apa kita tunjuk. Oh, ni dia punya sirip ha. Oh, ada telur dia. Oh. Telur ikan tembakul. Ikan belacak. Kita nak bakar je orang ni. Oh, sisik dia pun boleh tahan juga sisik dia. Bersisik. Basuh limau dengan limau. Natrium klorida ataupun garam biasa. Tak payah bubuh banyak pun. Natrium klorida. Kita buat pemanggang lah.
Hai, kita lapik dengan apa ni, daun mengkudu hutan lah. Lapik sikit lah. Ini baru betul-betul ni survival. Daun mengkudu hutan ni. Hai, dah masak lah. Enak. Berminyak-minyak. Oh. Hai, kita makan dengan apa ni, sos cili ration ni. Daripada terbuang tu lebih baik kita makan ni. Sos apa ni, sos cili. Hai, kita makan dengan sos cili. Sos cili ransom. Itu dengan kicap manis. Alhamdulillah. Kita taruh lagi. Kita makan ni. Ya lemak. Dia ada tulang halus ni. Ini dia punya tu, ada tulang halus. Okey, alhamdulillah hari ni. Hari ni kita apa ni? Kita casting dengan pancing apa, pancing belacak. Tapi casting tadi kita dapat 2 kali, tapi dia apa ni, ikan tu lucut lah, biasalah ikan tapon apa ni, ataupun ikan apa ke nama, payah betul namanya pula. Kita dapat 3 ekor, 2 ekor kita bawa balik, seekor kita panggang ni, apa ni, panggang makan hari ni. Kita buatlah kadar je lah, kita masak secara survival. Mana yang ada je, tapi memang ada bawa tadi, memang plan nak makan ikan belacak hari ni. Apa ni, kita bawa garam, limau pedu dengan sos ransom PDRM kita bawa. Sedap ikannya, ikan belacak ni. Kalau goreng mungkin sedap juga kot. Saya tak pernah goreng lagi, tapi apa ni, kita bakar ataupun kita panggang, terasa dia punya daging tu. Dia pun tulang adalah tulang induk dengan tulang rantin dia memang ada tulang tu, tapi dia memang sedap isi pedas. Okey, assalamualaikum dan salam horas.